Dengar cerita, di wilayah Lampang, ada sebuah asrama lama yang terletak di hujung lorong di belakang sebuah universiti. Asrama yang nampak biasa-biasa sahaja, tetapi penduduk tempatan tahu benar bahawa tiada siapa yang pernah tinggal di situ lebih dari 1 semester. Ada yang berpindah kerana terdengar bunyi orang berjalan sepanjang malam. Ada pula yang lari kerana ternampak lembaga di dalam bilik sendiri ketika bersendirian. Salah sebuah bilik di situ, bilik 207, telah ditutup selama bertahun-tahun. Tiada siapa tahu mengapa pemiliknya tidak membenarkan sesiapa menyewanya. Tetapi pada suatu malam, seorang pelajar tahun 2 bernama Nat berpindah masuk tanpa mengetahui apa-apa, dan apa yang menantinya bukanlah jiran sebelah yang ramah. Nat, seorang pelajar tahun 2 Fakulti Kejuruteraan, baru sahaja berpindah dari luar bandar ke Lampang untuk lebih dekat dengan universitinya. Dia memilih asrama di hujung lorong itu kerana sewanya murah, dan pemilik asrama hanya berpesan agar tidak membuat bising pada waktu malam. Ketika Nat tiba, bangunan 3 tingkat itu kelihatan lebih usang daripada dalam gambar. Papan nama asrama tercabut separuh, hanya terbaca perkataan Smile. Tempat letak kereta kosong, hanya ada sebuah kereta yang diletakkan di sudut dinding, dilitupi habuk tebal seolah-olah sudah lama terbiar. Pemilik asrama ialah seorang wanita separuh umur bernama Mak Cik Yau. Dia bercakap dengan sopan tetapi riak wajahnya kosong. Dia menghantar Nat ke biliknya sambil menyerahkan kunci dan berkata ringkas, boleh tinggal di mana-mana bilik kecuali 207. Lampunya rosak, Mak Cik tak bagi sewa. Nat mengangguk, tidak berfikir apa-apa. Dia tinggal di bilik 205, betul-betul di sebelah bilik itu. Pada petang hari pertama, asrama itu begitu sunyi sehinggakan bunyi jam dinding pun kedengaran. Nat sedang membaca buku di atas katil. Lampu di koridor luar biliknya berkelip-kelip dan bunyi angin bertiup perlahan melalui celah tingkap. Tepat tengah malam, kedengaran bunyi seperti benda berat diseret di atas lantai datang dari bilik sebelah, bilik 207. Pada mulanya, dia fikir mungkin pekerja pembersihan. Tetapi apabila dia pergi melihat, dia ternampak lampu di dalam bilik itu menyala. Walaupun petang tadi Mak Cik Yau baru saja memberitahu bahawa lampunya rosak. Nat berdiri mendengar di hadapan bilik 207. Di dalamnya sunyi, tetapi ada bunyi seperti orang berjalan berkeliaran perlahan-lahan, seperti tapak kaki tanpa alas di atas lantai simen. Dia mengetuk pintu perlahan-lahan. Ada sesiapa di dalam. Tiada jawapan, tetapi lampu di dalam bilik itu berkelip sekali sebelum padam serta-merta. Dia berpaling masuk ke biliknya, jantungnya berdegup kencang, tetapi dia masih cuba untuk tidak berfikir yang bukan-bukan. Keesokan paginya, dia menceritakan hal itu kepada kawannya yang bernama M. M ketawa lalu berkata, kau dah kena orientasi asrama itulah. Pada waktu petang, Nat turun untuk membayar bil elektrik. Mak Cik Yau memandangnya, lalu bertanya dengan suara mendatar, malam tadi nampak apa-apa ke? Nat tergamam sebelum menjawab, tak ada apa-apa, cuma nampak lampu bilik 207 menyala. Mak Cik Yau diam lama, kemudian berkata perlahan, jangan peduli. Lampu tu memang suka menyala sendiri bila angin kuat, tetapi malam itu langsung tiada angin. Sekitar jam 11 malam, Nat sedang bermain telefon di atas katil. Terdengar bunyi dentuman kuat, seolah-olah ada benda jatuh dari tingkat atas. Dia membuka pintu untuk melihat. Koridor kosong, tetapi lampu bilik 207 menyala sekali lagi. Kali ini bukan hanya lampu. Kelihatan lembaga seseorang berdiri di sebalik langsir. Bentuknya jelas kelihatan. Jantungnya berdebar-debar. Dia melangkah ke belakang tetapi masih cuba melihat dengan lebih jelas. Lembaga itu perlahan-lahan berpaling ke arah pintu, seolah-olah tahu ada orang sedang memerhatikannya. Nat cepat-cepat masuk semula ke bilik, mengunci pintu, lalu tidur dengan pakaian lengkap. Jam 2 pagi, pintu biliknya diketuk 3 kali. Tok, tok, tok. Dia tidak berani bergerak. Bunyi itu senyap seketika, sebelum kedengaran bunyi seperti benda keras diseret di atas lantai di hadapan biliknya. Bunyi seretan itu melepasi biliknya dan berhenti betul-betul di hadapan pintu bilik 205. Lampu di dalam bilik itu padam. Seluruh bangunan menjadi senyap sunyi. Kemudian, satu suara kedengaran sayup-sayup seperti orang bercakap dari bilik sebelah. Bilik sebelah. Kosong tak? Dia menahan nafas. Suara itu menyambung perlahan. Saya,
nak duduk sebelah awak. Kemudian, semuanya senyap. Nat duduk kaku sepanjang malam sehingga pagi. Apabila dia membuka pintu, dia ternampak kesan tapak kaki basah dari hadapan bilik 207 memanjang dan berhenti betul-betul di hadapan biliknya. Dan apa yang paling menyeramkan ialah kesan tapak kaki itu berjalan kembali masuk ke dalam bilik 207. Keesokan paginya, Nat cuba berlagak seolah-olah tiada apa-apa yang berlaku. Dia pergi ke kelas seperti biasa, tetapi fikirannya asyik teringatkan kesan tapak kaki basah yang dilihatnya. Apabila pulang ke asrama pada waktu petang, dia sengaja menjeling ke arah bilik 207 sekali lagi. Pintu masih tertutup seperti biasa, tetapi pada tombol pintu terdapat kesan cap jari basah, seolah-olah baru disentuh seseorang. Nat menarik nafas dalam-dalam, cuba untuk tidak berfikir yang bukan-bukan. Dia masuk ke biliknya, memasang kipas dan memainkan muzik perlahan. Masa berlalu sehingga hampir tengah malam. Dia baru hendak tidur apabila terdengar bunyi perlahan dari dinding di kepala katilnya. Bunyi itu seperti orang bergumam, tidak jelas butir bicaranya, tetapi rentaknya seperti sedang berbual. Nat melekapkan telinganya ke dinding. Bunyi itu semakin jelas. Suara seorang wanita bercakap perlahan dengan nada meleret, "Sejuk, sejuk." Dia terus menjauhkan diri, melihat sekeliling bilik. Bunyi itu masih kedengaran. Kali ini bukan dari dinding, tetapi dari soket elektrik di sudut bilik. Nat bergerak mendekati. Suara itu masih berbunyi, "Buka lampu. Tok sejuk." Dia menyentuh suis. Sebaik sahaja lampu dinyalakan, bunyi itu terus senyap. Dia berdiri kaku seketika, jantungnya berdegup kencang sebelum berkata perlahan seolah-olah memujuk diri sendiri. Mungkin bunyi dari bilik sebelah. Tetapi bilik sebelahnya adalah bilik 207 yang tertutup. Keesokan paginya, Nat turun bertanya kepada Mak Cik Yau tentang bunyi orang berjalan dan lampu yang menyala sendiri malam tadi. Mak Cik Yau memandangnya tanpa berkelip lalu berkata dengan suara rendah, "Kamu dah dengar?" "Ya." "Dengar apa, Mak Cik? Bunyi dari soket tu?" Nat mengerutkan dahi. "Mak Cik pernah dengar ke?" Mak Cik Yau diam seketika sebelum menjawab perlahan. 3 tahun lepas, ada seorang budak perempuan tinggal di bilik itu. Baru tahun pertama. Namanya May. Satu hari, berlaku litar pintas pada soket di kepala katil. Tiada siapa tahu berapa jam dia telah meninggal dunia. Masa ditemui, tangannya masih memegang wayar elektrik. Nat menelan air liur. Terasa seram, sejuk serta merta. Selepas itu asrama ni selalu terputus bekalan elektrik. Lampu menyala sendiri pada waktu malam. Kadang-kadang terdengar suara orang bercakap dari soket elektrik. Sebab tu bilik tu terpaksa ditutup. Tapi nampaknya dia masih belum pergi. Selesai bercakap, Mak Cik Yau terus berlalu pergi, meninggalkan Nat dalam kesunyian. Malam itu, dia cuba tidur awal, tetapi ketakutan membuatnya tidak dapat melelapkan mata. Sekitar jam 11 malam, kipas tiba-tiba berhenti. Seluruh lampu di dalam bilik padam. Nat menggunakan telefon bimbitnya untuk menyalakan lampu suluh dan ternampak asap nipis keluar dari soket elektrik di kepala katilnya. Suara perlahan kedengaran lagi, "Panas. Tolong." Suara itu begitu jelas sehingga jantungnya berdegup tidak keruan. Nat memutuskan untuk berundur, tetapi tiba-tiba telefon bimbitnya terpadam sendiri. Bilik menjadi gelap gelita. Hanya kedengaran bunyi desiran seperti kain terbakar. Bau hangit memenuhi udara dan suara rintihan perlahan kedengaran dekat di telinganya. Sakit. Lampu menyala semula. Semuanya senyap, seolah-olah tiada apa-apa yang berlaku, tetapi di dinding di atas soket elektrik terdapat 5 kesan cap jari hangus, kecil dan runcing seperti milik seorang wanita. Keesokan paginya, dia membuka telefon bimbitnya untuk melihat klip yang dirakamnya malam tadi. Di dalam klip itu hanya ada gambar gelap, tetapi suaranya sangat jelas. Suara seorang wanita berbisik, "Tinggallah bersama-sama." Dan suara terakhir dalam klip itu ialah suara ketawa perlahan sebelum lampu di seluruh bangunan padam. Selepas malam dia mendengar suara itu, Nat mula perasan perkara-perkara aneh di dalam biliknya. Bau hangit masih ada walaupun tingkap dibuka dan lampu di dalam bilik sering berkelip-kelip setiap kali tepat jam 11 malam. Dia mula kurang tidur sehingga mengalami halusinasi. Rakan-rakan sefakutinya menegur mukanya sangat pucat, tetapi Nat tidak berani memberitahu sesiapa kerana takut dianggap gila.
Suatu malam, selepas pulang dari kelas tambahan, dia menyalakan lampu bilik air dan mendongak memandang cermin. Pantulan di dalamnya tidak seperti biasa. Lampu di bilik air adalah lampu Kalimantan. Ia berkelip perlahan-lahan sehingga dia dapat melihat lembaga orang lain berdiri di belakangnya. Seorang wanita berambut panjang, berwajah tirus. Tetapi yang menakutkan ialah matanya langsung tidak bersinar. Nat berpaling ke belakang. Tiada sesiapa di situ. Tetapi di dalam cermin, wanita itu masih berdiri di situ. Dia berundur sehingga terlanggar dinding. Jantungnya berdegup kencang seolah-olah mahu terkeluar dari dada. Cermin mula berkabus seolah-olah ada seseorang bernafas dari dalam dan satu perkataan muncul perlahan-lahan di atas kabus cermin itu. Jangan buka. Nat memandangnya lama, tidak faham apa maksudnya. Tetapi tiba-tiba, kedengaran bunyi dari luar bilik. Bunyi klik seolah-olah tombol pintu bilik 207 sedang dipulas. Dia membuka pintu untuk melihat. Koridor sunyi, tetapi lampu bilik 207 menyala terang benderang, lebih terang daripada biasa. Dia berjalan mendekat, tetapi cahaya dari celah pintu itu menyilaukan matanya, seolah-olah ada sesuatu yang bergerak di dalam. Dia melekapkan telinga dan terdengar bunyi sudu jatuh ke lantai, diikuti dengan suara wanita berkata sayup-sayup, "Jangan buka." Kali ini jelas. Dia cuba berundur, tetapi kakinya seolah-olah tidak dapat digerakkan. Pintu bilik 207 terbuka perlahan-lahan dengan sendirinya. Cahaya kuning dari lampu di dalam bilik menerangi seluruh koridor. Di dalam bilik itu tiada sesiapa. Hanya ada sebuah cermin besar yang diletakkan di tengah-tengah bilik, bertentangan dengan pintu. Dan di dalam cermin itu, dia melihat dirinya sendiri. Tetapi dalam pantulan itu, ada seorang wanita berdiri di belakangnya di sudut yang kosong dalam dunia nyata. Nat perlahan-lahan berundur, tetapi bayangannya di dalam cermin tidak bergerak mengikutnya. Bayangannya berdiri kaku seolah-olah sedang memandang keluar dari dalam. Tiba-tiba, lampu di bilik 207 berkelip dengan kuat sehingga semuanya padam. Dia berlari kembali ke biliknya, menutup pintu, mengunci selak dan duduk kaku di atas lantai. Lampu di biliknya turut padam dan dalam kegelapan itu, dia terdengar suara perlahan dari dalam cermin bilik air. Suara seorang wanita berbisik, "Aku dah kata, jangan buka." Suara itu diikuti dengan bunyi cermin pecah. Cermin bilik airnya retak dari atas ke bawah. Keesokan paginya, dia mendapati serpihan kaca bertaburan di atas lantai. Tetapi yang paling menyeramkan ialah, pada permukaan cermin yang pecah itu, terdapat banyak kesan cap jari kecil dan di tengah-tengahnya tertulis, "Bilik ini bukan milik kau." Selepas kejadian malam itu, Nat hampir tidak mahu pulang ke asrama. Dia mula kerap tidur di rumah kawan, tetapi akhirnya terpaksa pulang juga kerana tiada tempat tinggal tetap. Suatu hari, pada lewat petang, dia ternampak Mak Cik Yau sedang membuka bilik 207. Seorang lelaki muda dalam lingkungan 20-an berdiri di sebelahnya, memegang kotak penuh barang. Nat memerhati lama sebelum bertanya perlahan, "Mak Cik dah sewakan bilik tu ke?" Mak Cik Yau menjawab selamba, "Budak ni datang minta nak tinggal sendiri, katanya tak takut. Mak Cik pun bagilah dia cuba." Lelaki itu tersenyum kepadanya. "Nama saya Om bang. Abang duduk bilik sebelah kan?" Nat mengangguk tetapi hatinya berasa aneh. Bilik itu tidak sepatutnya ada orang. Malam itu, seluruh bangunan sunyi, tetapi sekitar jam 11 malam, Nat terdengar bunyi barang jatuh dari bilik sebelah. Diikuti bunyi orang menyeret barang. Mungkin dia sedang kemas barang, fikirnya. Tetapi apabila dia meneliti, bunyi itu seperti suara seorang wanita ketawa. Suara perlahan dan panjang, seolah-olah orang itu berada dekat dengan pintu. Dia cuba untuk tidak peduli. Beberapa malam berlalu. Setiap malam akan ada bunyi perbualan dari bilik 207. Kadang-kadang suara kadang-kadang suara seorang wanita. Bunyi perbualan perlahan seperti pasangan kekasih yang tinggal bersama. Suatu pagi, Nat terserempak dengan Om di hadapan bilik lalu bertanya, "Malam tadi ada kawan datang tidur ke?" Om tersenyum tipis. "Ya, teman wanita saya datang tinggal sekali." Nat mengangguk. Tetapi apa yang membuatkan hatinya rasa seram sejuk ialah di tangan Om ada sikat rambut wanita. Tetapi di dalam cermin di koridor, pantulan menunjukkan dia berdiri seorang diri. Beberapa hari selepas itu, Nat mula mendengar bunyi-bunyi aneh yang lebih kerap.
Bunyi air dibuka di bilik air pada jam 2 pagi. Bunyi orang berjalan di beranda pada tengah malam. Ada malam dia terdengar suara Om bercakap di dalam bilik seolah-olah berbual dengan seseorang. Jangan pandang, dia dah dengar kita. Nat tidak faham, tetapi mula merasakan ada sesuatu di dalam bilik itu telah bangkit. Suatu pagi, pintu bilik 207 terbuka sedikit. Nat hanya menjeling dan ternampak lembaga seorang wanita berdiri di dalam bilik membelakangi pintu. Rambutnya panjang menutupi muka, memakai baju pelajar berwarna putih pucat. Dia tergamam sebelum bertanya perlahan, teman wanita Ohum ke? Wanita itu tidak menjawab, hanya perlahan-lahan memalingkan mukanya. Tetapi sebelum sempat melihat wajahnya, Ohum membuka pintu dari sisi lain, tersenyum lalu berkata dengan suara perlahan, "Jangan pandang, bang. Dia tak suka orang nampak muka dia." Nat berundur, terasa seram sejuk seluruh badan. Tidak lama selepas itu, Om mula tidak keluar dari bilik langsung. Pada waktu petang, Mak Cik Yau mengetuk pintu memanggilnya, tetapi tiada jawapan. Pada malam ketiga, lampu di bilik 207 menyala terang benderang sepanjang malam. Suara wanita ketawa sayup-sayup kedengaran dari dalam. Nat tidak dapat tidur, lalu dia cuba mengambil telefon bimbitnya dan membuka kamera menghadap ke arah bilik 207 dari dalam biliknya. Imej di skrin menunjukkan pintu bilik itu tertutup, tetapi ada lembaga dua orang wanita berdiri di hadapan bilik itu berpaling ke arahnya. Tiba-tiba, lampu di biliknya padam. Suara dari telefon bimbitnya yang sedang merakam berkata perlahan, dia dah nampak lampu menyala semula. Nat memandang ke arah pintu, tiada sesiapa di situ. Tetapi di atas lantai bilik Om, terdapat sepasang kasut pelajar yang basah dan penuh dengan kesan tanah. Keesokan paginya, Mak Cik Yau memberitahu bahawa Om telah berpindah keluar pada tengah malam, tidak meninggalkan sebarang barang. Tetapi di hadapan bilik 207, terdapat sepinggan nasi. Di dalam pinggan itu penuh dengan rambut panjang yang berlingkar, dan pada ketika itu juga lampu bilik 207 berkelip semula. Selepas Om hilang, Mak Cik Yau mula berasa curiga. Dia cuba menelefon tetapi tiada siapa yang menjawab. Barang-barang di dalam bilik masih ada. Pada waktu pagi, Nat turun ke tingkat bawah dan melihat Mak Cik Yau sedang duduk di hadapan skrin monitor kecil memaparkan rakaman kamera litar tertutup asrama. Wajah Mak Cik Yau begitu tegang sehingga dia terpaksa bertanya, "Mak Cik tengok apa tu?" Mak Cik Yau berpaling perlahan. Malam tadi, ada sesuatu yang berlaku dalam bilik itu. Dia memainkan semula rakaman pada jam 1.45 pagi. Kamera di koridor tingkat 2 merakam pintu bilik 207 perlahan-lahan terbuka. Seseorang berjalan keluar, rambutnya panjang hingga ke pinggang, memakai baju pelajar berwarna putih pucat. Wanita itu berjalan perlahan di sepanjang koridor lalu hilang ke arah tangga. Tidak sampai seminit kemudian, semua lampu di bangunan itu padam. Kamera terpadam selama 10 saat. Apabila ia menyala semula, rakaman menunjukkan pintu bilik 207 tertutup seperti biasa. Nat berkata dengan suara perlahan, "Itu teman wanita Om ke?" Mak Cik Yau menggelengkan kepala. Tak ada siapa pernah nampak teman wanita dia. Tapi kamera di depan bangunan dari sudut lain nampak lebih jelas. Dia menukar paparan skrin ke kamera di pintu keluar belakang bangunan. Tepat jam 2 pagi, kelihatan wanita yang sama keluar dari pintu belakang. Di tangannya, dia memegang sesuatu yang kelihatan seperti lengan manusia dibalut dengan kain putih. Nak terasa seram sejuk seluruh badan. Dia berundur secara automatik. Mak Cik Yau berkata perlahan, "Selepas itu, tak ada siapa nampak Om lagi." Nat bertanya perlahan, "Jadi, apa Mak Cik nak buat dengan bilik itu?" Mak Cik Yau mengeluh, "Tutup lagi sekali." Dan kali ni, Mak Cik takkan buka lagi. Tetapi malam itu, bunyi dari bilik 207 kedengaran lagi. Tepat jam 11 malam, lampu di bilik Nat berkelip-kelip dan bunyi seretan kedengaran dari sebelah. Dia tahu serta-merta bahawa bunyi itu datang dari bilik tersebut. Nat melekapkan telinga ke dinding dan terdengar suara berkata, "Dah balik." Suara itu ketawa perlahan, seolah-olah gembira dapat pulang ke rumah. Nat terus bangun, membuka pintu biliknya untuk melihat. Koridor gelap gelita, hanya ada cahaya lampu kuning yang terpancar dari bawah pintu bilik 207.
Dia ternampak sesuatu bergerak di bawah pintu, seperti bayang-bayang kaki orang berjalan berulang-alik. Bunyi tapak kaki itu berhenti betul-betul di hadapannya sebelum kedengaran pintu diketuk dari dalam. Tok tok tok, buka. Suara itu berkata perlahan, barang ada kat dalam ni. Nat tahu dia tidak sepatutnya berbuat begitu, tetapi seolah-olah ada satu kuasa yang menariknya untuk berjalan mendekat. Tangannya mencapai tombol pintu. Ia sejuk seperti ais. Tiba-tiba, semua lampu di koridor padam. Suara wanita ketawa kedengaran di sebelahnya. Dah balik. Dia berundur sehingga terlanggar dinding. Tercungap-cungap. Lampu menyala semula, tetapi pintu bilik 207 terbuka separuh. Dalam kegelapan, kelihatan sebuah kotak plastik lutsina diletakkan di hadapan pintu. Nat memerhati seketika sebelum menunduk untuk melihat lebih dekat. Di dalamnya, ada sikat rambut dan kabel pengecas telefon yang pernah dilihatnya di tangan Ohong, dan ada sekeping kertas yang dilipat di dalamnya. Dia menggunakan sebatang kayu kecil untuk mengeluarkannya. Di atas kertas itu hanya tertulis satu baris ayat, jangan buka kalau tak nak tinggal bersama selamanya. Nat terus membuang kotak itu, berlari kembali ke biliknya, menutup lampu dan duduk kaku di atas lantai sepanjang malam. Tetapi sebelum subuh, dia terdengar telefon bimbitnya sendiri bergetar. Skrin menyala. Nombor yang menelefon tiada nama, tetapi tertera mesej, My Bilik 207. Keesokan paginya, Nat bangun dengan jantung yang masih berdegup kencang. Dia memeriksa telefonnya sekali lagi. Nama pemanggil malam tadi masih ada. My Bilik 207. Waktu panggilan 3 pagi. Dia cuba menelefon kembali, tetapi sistem menyatakan nombor tersebut tidak wujud. Nat meletakkan telefonnya, cuba berfikir secara logik, tetapi jauh di sudut hatinya dia tahu ada sesuatu di dalam bilik itu yang masih menghubunginya. Sepanjang hari dia termenung, tidak berani memandang ke arah pintu bilik 207 lagi. Tetapi malam itu, telefonnya bergetar lagi. Tepat jam 12.13 tengah malam, dia memandang skrin. Nama yang sama muncul lagi. My Bilik 207. Nat teragak-agak selama hampir setengah minit sebelum memutuskan untuk menjawab panggilan itu. Bunyi pertama yang didengarinya bukanlah suara, tetapi bunyi litar pintas elektrik yang berdesir seperti wayar terkena air, diikuti dengan bunyi nafas perlahan seorang wanita. Duduk bilik sebelah, ya. Nat tidak berani bercakap, hanya mendengar dalam diam. Suara itu menyambung, buka lampu, sejuk. Nat tidak bergerak, tetapi lampu di biliknya menyala sendiri. Jantungnya berdebar-debar, dia berkata perlahan dengan suara yang bergetar, kau nak apa? Suara itu ketawa sayup-sayup, tinggallah bersama-sama. Talian mula diganggu bunyi bising seperti gangguan elektrik. Dan sebelum panggilan itu terputus, dia terdengar perkataan terakhir, sebelah kau panas. Tiba-tiba, soket elektrik di kepala katilnya mengeluarkan percikan api. Bunyi litar pintas kedengaran lagi. Bau hangit mula terhidu di udara. Nat cepat-cepat berundur dari katil dan mencabut semua palam. Tetapi dia masih terdengar suara perlahan seperti orang bergumam di sebelah telinganya, aku sakit. Selepas malam itu, Nat tidak pernah kembali ke asrama itu lagi. Dia menumpang di rumah kawan selama beberapa hari, tetapi imej wanita di tingkap bilik 207 terus menghantui fikirannya. Akhirnya, dia memutuskan untuk kembali ke asrama itu bersama 2 orang anggota polis dan Mak Cik Yao, pemilik asrama. Mak Cik Yao memegang kunci di tangannya, tetapi nampaknya dia sendiri tidak mahu kembali ke situ. Saya nak pastikan tak ada apa-apa lagi kat dalam tu, kata Nat perlahan. Mak Cik Yao mengeluh. Ada benda yang tak patut dibuka lagi. Mereka berjalan naik ke tingkat 2. Suasananya sejuk luar biasa walaupun pada waktu petang. Apabila sampai di hadapan bilik 207, Nat memandang pintu yang dikenalinya. Ia ditutup rapat dengan rantai dan ada meterai majlis perbandaran dilekatkan padanya. Kerana selepas kejadian beberapa tahun lalu, bilik ini telah diarahkan untuk tidak dimasuki sama sekali. Pegawai polis menggunakan pemotong untuk memotong rantai itu. Bau hapak dan asap lama terus keluar. Di dalam bilik itu sunyi, terdapat kesan hangus di dinding. Sebuah meja kayu lama ditinggalkan di tengah bilik. Dan di kepala katil masih ada soket elektrik yang separuh terbakar. Nat berjalan mendekat, berasa seperti ada seseorang sedang memerhatikannya.
Salah seorang polis meninjau sekeliling sebelum berkata, "Ini pelik." Dia menunjuk ke arah dinding di bahagian dalam. Dinding ni tak sama macam bilik lain dalam bangunan ni. Permukaannya macam baru ditambah kemudian. Bilik ni macam ada satu lagi lapisan dinding, katanya perlahan sebelum mengetuknya. Bunyi kosong kedengaran. Muka Makcik Yau menjadi pucat. Dia menunduk lalu berkata, "Kat situlah tempat kebakaran hari itu." Dia menceritakan bahawa pada malam Mei meninggal dunia, ada percikan api dari soket dan langsir terbakar. Pasukan bomba datang lambat. Gadis itu terperangkap di dalam bilik. Tiada siapa berani masuk. Elektrik di seluruh bangunan terputus. Apabila semuanya reda, mereka hanya menemui mayatnya di kepala katil dan telefon bimbit yang separuh cair. Seorang polis menyuluh ke lantai dan mendapati lantai simen di kawasan itu masih mempunyai kesan retak berbentuk bulatan, seolah-olah ada sesuatu yang ditanam di bawahnya. Apabila digali, mereka menemui sebuah telefon bimbit lama. Warnanya cair dan hitam, tetapi kad SIM masih terlekat. Polis menyimpannya di dalam beg bukti. Nat berasa seram sejuk kerana ia kelihatan seperti telefon yang menelefonnya malam itu. Dia berpaling bertanya kepada Makcik Yau, "Dalam pelan bangunan, bilik ni kat mana ya?" Makcik Yau tidak menjawab, tetapi seorang lagi polis membuka dokumen yang dipegangnya. Ia adalah pelan bangunan asrama yang diterima dari Majlis Perbandaran. Dia menunduk melihatnya lalu mengerutkan dahi. "Pelik," katanya. Dia meletakkan kertas itu di atas meja dan menunjukkannya. Pada pelan itu, nombor bilik berurutan dari 201 hingga 206, kemudian terus melangkau ke 208. Tiada bilik 207. Nat terasa kaku seluruh badan. Dia mengangkat muka memandang pintu di hadapannya. Papan nombor 207 masih terlekat. Tetapi apabila pegawai polis mengelap habuknya, nombor itu mula terkopik. Di bawahnya tertera nombor sebenar 205. Nombor bilik Nat sendiri. Suasana di dalam bilik menjadi senyap sunyi. Semua orang berpandangan. Makcik Yau berkata perlahan, "Saya pun tak tahu bila ia jadi bilik tu. Tapi sejak kebakaran hari itu, orang yang duduk bilik sebelah akan nampak lampu menyala sendiri setiap malam." Tiba-tiba, bunyi bip perlahan kedengaran dari poket polis. Telefon bimbit yang dijumpai tadi hidup sendiri. Skrinnya menyala dan huruf-huruf muncul perlahan-lahan, "Tinggallah bersama-sama." Lampu di dalam bilik berkelip-kelip. Bunyi litar pintas kedengaran lagi. Semua orang berlari keluar dari bilik. Makcik Yau menghempas pintu. Dari dalam, masih kedengaran suara wanita berkata perlahan, menyelinap keluar melalui celah pintu kayu. "Tutup lampu." Aku sejuk. Suara itu mengikuti mereka sehingga ke hujung koridor sebelum semua lampu di bangunan itu padam serentak. Selepas hari itu, asrama Smile ditutup secara kekal. Majlis Perbandaran memasang papan di sekeliling bangunan dengan papan tanda kawasan berbahaya. Tiada siapa yang masuk lagi, termasuk Nat. Dia berpindah serta-merta, tetapi sejak itu, hidupnya tidak lagi sama. Pada sesetengah malam, apabila melepasi jam 12:13 tengah malam, telefonnya akan bergetar. Walaupun tiada panggilan masuk, tetapi skrinnya akan memaparkan mesej, "Tinggallah bersama-sama." Nak cuba menukar nombor baru, tetapi mesej itu masih muncul walaupun telefonnya tiada kad SIM. Dia cuba melupakan segalanya sehingga suatu hari, pihak polis menelefonnya memberitahu bahawa mereka mahu dia melihat barang bukti yang ditemui di dalam bilik itu. Nat teragak-agak lama sebelum memutuskan untuk pergi. Di dalam kotak barang bukti, terdapat telefon bimbit yang separuh terbakar, kabel pengecas yang cair dan serpihan logam yang kelihatan seperti sisa soket elektrik. Pegawai itu memberitahu bahawa sebelum asrama itu dirobohkan, seorang juruteknik elektrik masuk untuk memeriksa dan terdengar suara perlahan dari soket itu. Suara seorang wanita berulang kali berkata, "Aku ada di sebelah engkau." Nat diam tidak berkata apa-apa kerana dia sendiri pernah mendengar ayat itu. Sebelum pulang, pegawai itu bertanya kepadanya, "Masa awak tinggal kat situ, awak nampak bilik 207 kan?" Nat mengangguk perlahan, tetapi pegawai itu menjawab, "Semua kamera litar tertutup, tak ada rakaman bilik tu pun." Dia tergamam, tidak berani berkata apa-apa lagi. Selepas itu, dia sering berpindah tempat tinggal. Tidak pernah tidur di bilik yang berdekatan dengan koridor.
tidak pernah membiarkan soket elektrik terpasang pada waktu malam. Tetapi kadang-kadang apabila melihat cermin di bilik air, dia akan ternampak lembaga seorang wanita berdiri di belakangnya di sudut paling gelap dalam pantulan itu. Tidak bercakap, tidak bergerak, tetapi akan tersenyum seolah-olah sedang memerhatikannya. Suatu malam, dia memutuskan untuk memasang kamera di hujung katilnya, mahu membuktikan bahawa semuanya telah berakhir. Keesokan paginya, apabila dia melihat klip itu, imejnya statik hampir sepanjang malam sehingga jam 12.13 tengah malam. Lampu di dalam bilik berkelip-kelip. Suara seorang wanita berkata dengan jelas, "Tinggallah bersama-sama," diikuti dengan bunyi litar pintas yang kuat dan imej terus padam. Itu adalah perkara terakhir yang dirakam kerana selepas itu, Nat hilang. Polis hanya menemui telefon bimbitnya terjatuh di atas katil. Skrinnya terbuka dengan satu mesej. "My bilik 207. Panggilan tidak dijawab. Tiada siapa tahu ke mana Nat pergi atau sama ada dia masih hidup. Tetapi setiap malam, apabila melepasi jam 12.13 tengah malam, lampu di bangunan lama itu akan berkelip menyala. Hanya satu bilik. Dan di tingkap 2, masih kelihatan lembaga seorang wanita berambut panjang berdiri di sebelah seorang lelaki. Kedua-duanya berpaling memandang ke arah jalan raya. Di tangan wanita itu, dia memegang telefon bimbit di telinganya bersama suara sayup-sayup yang keluar dari udara. Masih belum tutup lampu lagi.